Jika dilihat kepada tonggak yang dimiliki oleh kedua pasukan, pastinya Taliflo dilihat mengharapkan sentuhan dari pada Amir Firdaus yang sudah pun berjaya menghasilkan 3 jaringan setakat ini. Itu dia tiupan whistle permulaan yang dilakukan oleh pengadil perlawanan, menandakan bermulanya aksi pertama untuk grup B. Kali ini Smart Focus pula cuba mengatur gerak di sebelah kanan. Larian cantik kali ini, lorongan yang dilakukan, namun tidak sampai pula kepada rakan yang sedang menanti di dalam kotak penalti sebentar tadi. Baik, sebenarnya satu gerakan yang disusun dengan cukup kemas. Menyaksikan bagaimana pemain yang berjersey nombor 17 Hairi Ashraf dengan berjaya meloloskan diri masuk ke dalam kawasan penalti dengan satu hantaran yang cukup positif. Namun lihat bagaimana kebijaksanaan benteng pertahanan Smart Focus yang sentiasa peka dengan keadaan mengeluarkan bola daripada kawasan berbahaya. Hantaran pendek dan hantaran jauh yang tepat berjaya dilakukan oleh Smart Focus di 5 minit awal permainan ini. Kita harapkan ianya terus kekal konsisten sehingga ke akhir babak untuk memberikan aksi terbaik. Itu juga dengan Taliflo yang dilihat bermula dengan agak perlahan untuk separuh masa yang kedua ini. Balik semula Smart Focus, hantaran jauh, keadaan cuba dilakukan cantik ketika ini. Percubaan dilakukan, jaringan berjaya terhasil. Satu rembatan dari luar kotak penalti yang berjaya dilakukan oleh Nasir Yasa. Percubaan yang tidaklah terlalu kuat, namun cukup untuk menghasilkan satu jaringan. Ya, ini satu percubaan yang saya kira cukup menarik. Dia mencuba dari luar kotak penalti dan percubaan-percubaan seperti ini yang sepatutnya dilakukan lebih kerap untuk pasukan-pasukan sama ada Cyberjaya Taliflo ataupun Smart Focus. Namun kesempatan ini digunakan sebaiknya oleh Smart Focus dan lihat hasilnya, Nasir Yasa berjaya mencetak satu gol dan ini menunjukkan bagaimana pasukan yang debut pertama sudah memberikan satu tekanan yang hebat kepada Cyberjaya Taliflo. Dan hantaran cantik, tadukan hebatan kali ini, terbias ke kaki pemain pertahanan Smart Focus sebentar tadi. Jadi mereka sudah pun memulakan rentak dengan melakukan rebatan-rebatan di luar kotak penalti kerana mereka menyedari sama ada Cyberjaya Taliflo ataupun Smart Focus, pertahanan mereka agak kebal untuk ditembusi. Perasaan kali ini bahaya keadaan Taliflo ketika ini. Kita lihat sekali lepas bagaimana ketika ini dapat cuba, rembatan berjaya dihalang. Sekali lagi percubaan, sayang sekali. Bola hanya melalui sedikit saja. Ya, di sini bagaimana kita saksikan usaha keras daripada Nasir Yasa yang membawa masuk bola ke dalam kawasan penalti. Kemudian satu tolakan dihasilkan untuk memberikan peluang kepada pemain berjersey nombor 21. Namun terlepas peluang yang sememangnya jelas untuk pemain gantian yang dibawa masuk oleh Smart Focus. Iskandar ataupun Amir Firdaus. Sekali lagi dikeluarkan dari kawasan bahaya. Larian dari Haziq dikeluarkan kali ini dan akhirnya berjaya juga setidak-tidaknya mendapatkan satu sipakan sudut di penghujung babak kedua ini. Haziq Irfan. Ya, ini menunjukkan bagaimana tekanan yang dirasai oleh pemain-pemain Cyberjaya Taliflo berhadapan dengan satu pasukan baru dalam SCL 2025. Dalam keadaan juga mereka ketinggalan 0-1 ketika ini. Dan ini antara satu lagi peluang yang mereka ada untuk mencipta jaringan bagi
Sebab itu sepakan sudut dilakukan, tadukan dan berjaya. Satu sepakan sudut yang dilakukan akhirnya berjaya disudahkan dengan satu tandukan. Berada di posisi yang cukup tepat. Kita lihat bagaimana. Ya, inilah yang saya katakan bagaimana momentum itu diteruskan oleh Smart Focus sejak daripada mereka mendapat jaringan yang pertama lagi. Dan inilah hasilnya, percubaan demi percubaan yang mereka lakukan. Setelah mendapat gol yang pertama itu, kita lihat bagaimana Cyberjaya Teleflow agak tenggelam sikit corak permainannya, tidak melakukan sebarang percubaan, controlling yang agak loose, tetapi kesempatan itu digunakan sebaiknya oleh Smart Focus untuk terus memberikan tekanan, melakukan hantaran-hantaran yang terbaik. Dan ketika ini, itulah hasilnya, mereka mendahului dengan 2-0. Azamuddin, pemain pertahanan, naik ke atas ketika sepakan sudut itu dilakukan. Dan itu dia tiupan whistle. 2-0. Azamuddin, pemain pertahanan, naik ke atas ketika sepakan sudut itu dilakukan. Dan itu dia tiupan whistle penamat menandakan kemenangan pertama dalam debut yang pertama untuk Smart Focus. Mereka berjaya mendapatkan 3 mata penuh dengan berjaya menewaskan Cyberjaya Teleflow. Jadi kedudukan akhir, Cyberjaya Teleflow 0, Smart Focus 2. Jadi kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum dan salam bahagia.